Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Labuan FM, suara pesisir anda. Edisi 21 Mei 2026 menerusi Bicara Eksklusif 9.15 minit pagi. Hari ini dengan tajuk pengurusan bekalan haiwan korban bersama-sama. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahim, pengurus Rumah Sembelih Jabatan Perkhidmatan Veterinar Wilayah Perth, Ketua Labuan, yang mana hari ini kita akan berbicara dengan lebih kurang 45 minit kan? Betul. Untuk topik sekali lagi, pengurusan bekalan haiwan korban menjelang Hari Raya Aidiladha Betul. yang jatuh pada 27 Mei 2026 nanti. Jadi anda boleh saksikan juga menerusi siaran langsung di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jika anda ada pertanyaan, boleh hantarkan persoalan dan insyaAllah Encik Najib akan orang kata beri jawapan secara langsung lah dari TikTok. Ada yang cakap kirim salam sama yang tuna. Yang mana? Tuna ada 3 dalam frame. Ni. Pelangi Senja dari Sipitang. Terima kasih. Follow TikTok Labuan FM. Baiklah, apa khabar Encik Muhammad Najib? Alhamdulillah, sihat. Syukur. Ini Alhamdulillah. kali keberapa datang ke Konti Labuan FM? Ini untuk program Raya Korban ni untuk kali kedua lah. Baik. Sebelum ini pernah berada di Konti Labuan FM, saya dengar tadi, sejak zaman kontena lagi kita bersiaran ya? Ya, betul-betul sama DJ Ibrahim Majidiman. Wah, ini otai ni. Seru nama dia, tergigit lidahnya di Kota Kinabalu. Betul. Encik Muhammad Najib, boleh tak, mungkin ada orang nak berkenal-kenalan juga lah. Boleh tak beritahu latar belakang orang mana, mungkin berapa tahun sudah berkhidmat di Jabatan Veterinar ni, silakan. Okey, alhamdulillah. Nama Muhammad Najib bin Abdul Rahim. Memang saya asal Labuan. Orang Labuan. Orang Labuan. Mana tu? Kampung Tanjung Aru. Dekat saja, hampir. Laluan setiap hari. Telah berkhidmat di jabatan ni selama 16 tahun lah. Sebelum ni di oil and gas lah. Ini lama lagi pension kali ya? Adalah dah 11 tahun lah. Lama lagi tu. Lama lagi tu. Banyak lagi informasi yang akan dikongsikan. Baiklah, untuk pengurusan bekalan haiwan korban ini, berapa jumlah bekalan lembu, kerbau ataupun kambing yang diperiksa disediakan untuk ibadah korban di Labuan pada tahun ini? Adakah bekalan ini mencukupi bagi menampung permintaan menjelang Aidiladha? Okey, alhamdulillah, setakat kemarin petang permohonan permit untuk lembu sebanyak 146 ekor, untuk kerbau 10 ekor, dan kambing kita cuma dapat bekalan daripada Labuan sendirilah. Kita ada stok dalam 120 ekor untuk raya kurban ni. Dan ia mampu menampung lah. Ya. Setakat ni keperluan Labuan setakat tahun-tahun lepas memang cukup lah. Adakah permintaan itu akan bertambah lagi? Maklumlah lebih kurang 6 hari saja lagi Aidiladha ini. Okey, kita macam ni, kita bergantung hari last untuk apply permit membawa korban masuk iaitu esok. Esok. Jumaat 21 hari bulan lah. Di situ baru kita dapat figure berapa banyak yang akan dibawa masuk lah. Nah, ini bermakna 1 hari saja lagi permohonan hari permit saja, itu ya. Dibenarkan. Jadi sempat lagi lah. Sempat, insyaAllah Padian sempat kita lagi. berfikir-fikir. Ya. Manalah tahu ada rezeki lebih, Ya, betul. kan? Nah, bolehlah memohon untuk permit tersebut. Tepat sekali. Dan tuan tadi dia kita memberi sedikit figure lah, 146 ekor untuk Permit bawa permit, masuk, kebenaran bawa masuk. Itu kebenaran dia untuk Yeah. 146 dan juga 120 ekor dari kambing sebagainya. Itu permitnya lah. Yeah. Jadi sebenarnya ramai juga yang tanyakan sumber bekalan lembu, kerbau, kambing ini dari mana? Okey, kebanyakan kita masih juga bergantung pada Sabah. Kita lembu-lembu kebanyakan dibawa masuk daripada Kota Belud, Kota Merhudu,
paling jauh Lahadatu. Jauh Jauh. perjalanan. Memang Luas jauh pemandangan. perjalanan. Healing dia dari Ya. Luas pemandangan Lalu lagi Kundasang, tempat Ya, sejuk. Kundasang lagi. Baik. Antaranya itulah tadi dari Kota Belud, Lahadatu, Apa ni? Sendakan. Sandakan. Tawau pun ada. Tawau pun ada. Tawau pun ada. Jadi untung jugalah yang menaiki feri Roro kan dapat cuci mata tengok lembu, kerbau dan juga kambing turut sama menaiki feri dibawa masuk ke wilayah Persekutuan Labuan kan. Kemarin saya ada terjumpa satu lori yang dipenuhi dengan sapi rasanya kan. Lembu-lembu. Iya, tapi kadang-kadang pada rasa kesian juga kita melihat mereka kan sebab akan dikorbankan tapi begitulah kan. Itulah dia punya ini. Baiklah, kami pun mau tahu juga Betul. prosedur untuk bawa masuk ke Labuan ni mesti sukar kan? Tapi mungkin dimudahkan jika ada permit. Dia macam ni. Prosedur itu sama juga dengan tahun-tahun lepas. Sebelum untuk pengusaha membawa masuk lembu dari Sabah ke Labuan, dia perlu memohon surat kebenaran masuk iaitu AKPM daripada JPB Labuan. AKPM. Ya, untuk menguruskan tindakan selanjutan di Sabah untuk mendapatkan sijil import ekspor dengan sijil kesihatan SKV. Untuk keperluan untuk membawa masuk ke Labuan. Itu dia antara Prosedur prosedur lah. Mungkin, Prosedur dia. boleh tambah lagi mungkin? Kelulusan berapa lama? Mungkin kan? Okey, biasa kelulusan untuk mendapatkan kebenaran masuk daripada Labuan selama 3 hari. Kena memohon 3 hari sebelum memohon permit di Sabah. Ya, 3 hari waktu bekerja. Waktu bekerja, betul. Prosedur pula bawa dari jauh tu, dari Sandakan, Tawau. Adakah lembu tu kena bersih ke apakah? Ada tak? Biasa di Sabah, dia ikut keperluan di Sabah, JPB Sabah. Dia ada garis panduan untuk pindah daripada satu negeri ke satu negeri, dia ada permit khas di Sabah yang akan bagi. Adakah perlu wakil dari Labuan sampai ke lokasi contohnya di Sandakan, Tawau untuk memastikan bekalan lembu ini dikira sebelum diserahkan ke wilayah Persekutuan Labuan? Biasanya pembekal dan Jabatan JPV Sabah yang akan lakukan pemeriksaan untuk dia mengeluarkan sijil kesihatan. Baik. Kesihatan kata itu pun juga akan diperiksa ya? Akan diperiksa. Baik. Dia dari segi kesihatan fizikal, dia ada tanda-tanda penyakit, lembu tidak bunting. Okey. Mereka akan buat pemeriksaan di Sabah. Jadi yang dilakukan oleh JPV Sabah lah. Bermakna tidak perlu ada wakil dari Labuan. Dari Labuan tak payah wakil. Sampai ke destinasi yang tempat kita mengambil betul. haiwan ini ya. Baiklah. Agihan pula macam mana? Mau beri ke masjid ataupun rumah rumina? Biasanya agihan akan dilakukan oleh pembekal. Dia akan hantar ke masjid-masjid, ke kampung-kampung sehari atau 2 hari sebelum hari kejadian lah. Jadi pembekal yang akan uruskan pada untuk pembeli-pembeli lah. Baik. Jadi bila sampai saja, contoh macam lembu akan ditempatkan dahulu di Jabatan Veterina dulu untuk dikumpulkan ataupun ada tempatnya khas untuk dikumpulkan sama-sama. Biasa kalau sebelum diagihkan. Lembu masuk, pembekal akan simpan di tempat mereka. Di tempat mereka. Mereka akan ada sedia kandang khas untuk penyimpanan sebelum diagih-agihkan kepada pembeli. Pembeli. Seperti contohnya ke masjid-masjid dan sebagainya. Ya, betul. Jadi urusan agihan tu bukan urusan Jabatan Veterina lagi lah. Tidak. Kita cuma daripada segi permit sahaja dan kebajikan lah. Baik. Itu dia serba sedikit mengenai dengan pengurusan bekalan haiwan korban bersama-sama dengan Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahim, pengurus rumah sembelih Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan. Jadi kita berhenti rehat seketika. Kita sambung lagi soalan yang seterusnya selepas ini. Labuan FM, suara pesisir anda. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan.
menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Bicara eksklusif pengurusan bekalan haiwan korban hari ini bersama-sama. Hari ini kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahim, pengurus Rumah Sembelih Jabatan Perkhidmatan Veteran Wilayah Persekutuan Labuan. Ya, sebut mengenai dengan pengurusan bekalan haiwan korban ini merangkumi perolehan, kesihatan dan penyembelihan. Penyembelihan yang mematuhi piawaian syarak serta kebajikan haiwan. Ia dikawal selia bagi memastikan bekalan mencukupi, selamat dan juga bebas daripada penyakit. Dan yang paling penting juga mesti mengutamakan aspek utama pengurusan lah. Yang mana seperti Encik Muhammad Najib tadi pun telah pun kongsikan, antaranya penyembelihan itu juga perlu mematuhi ketetapan yang telah pun ditetapkan lah mengikut garis panduan pelaksanaan ibadah kurban oleh JAKIM sendiri, dan juga pemantauan kesihatan seperti Encik Muhammad Najib tadi beritahu, yang mana DVS ataupun Jabatan Perkhidmatan Veteran memantau premis dan juga pos pemeriksaan bagi menjamin bekalan haiwan sihat serta selamat. Tadi kita telah pun ketahui berapakah jumlah bekalan lembu, kerbau ataupun kambing yang diperiksa dan disediakan untuk ibadah korban di Labuan pada tahun ini. Dari mana sumber bekalannya? Jauh sampai dari sandakan. Lahadatu. Kan. Untuk bekalan lembu, kerbau dan kambing. Kan prosedur juga sudah pun kita ketahui bagaimana caranya untuk dibawa masuk ke Labuan dan agihannya ke masjid ataupun rumah Rumina. Baik, seterusnya tuan, Encik Muhammad Najib, kita teruskanlah Ya. mengenai dengan apa topik kita hari ini. Tadi kita sudah pun bertanyalah mengenai dengan prosedur untuk bawa masuk ke Labuan. Kan, bila sampai di sini pula ada juga prosedurnya, iaitu prosedur kalau membuat sembelihan. Di rumah Rumina pula. Macam mana? Okey, sebelum tu untuk pengetahuan semualah, untuk permohonan sekarang ni di Rumah Sembelih Rumina Labuan, setakat kemarin petang permohonan telah diterima untuk 37 lembu, 5 kerbau dan 20 ekor lembu untuk disembelih di Rumah Sembelihan Labuan untuk 2 hari. Iaitu untuk 27 hari bulan dan 28 hari bulan setakat ni. Jadi permohonan masih boleh diterima untuk hari berikutnya lah. Untuk 27 memang dah tutup. 27 hari bulan kita dah terima 16 ekor untuk menggunakan Rumah Sembelih Labuan. Untuk raya kedua kita dah terima setakat ni 5 ekor. Maksudnya masih boleh kosong. Menerima lah, masih ada kosong. Slot lagi lah. Ada slot lagi. Okey, syarat-syarat untuk menggunakan Rumah Sembelih Labuan, ternakan semestinya mesti ada CJ Kesihatan lah, SKB lah, yang dikeluarkan oleh Jabatan Veterina lah. Selepas tu sekurang-kurangnya haiwan ternakan kena masuk ke dalam rumah sembelih 12 jam sebelum aktiviti sembelihan dilakukan. Itu minimum? Itu minimum. Okay. Itu paling minimum supaya haiwan dapat direhatkan daripada perjalanan yang jauh. Jadi dia kena direhatkan selama 12 jam sebelum kita buat aktiviti sembelih lah. Okey, biasa bayaran yang dikenakan bagi yang menggunakan rumah sembelih RM16 untuk seekor lembu. Ini tidak termasuk kerja-kerja lapar. Ini cuma sembelih. menggunakan rumah sembelih. Ya. Jabatan cuma cas RM16 untuk lembu, RM10 untuk kambing. Biasa yang upah untuk sembelihan itu lain lagi lah. Itu dia garis panduan tersebut untuk memberi kesedaran lah kan kepada semua yang terlibat dalam rantaian penyembelihan ternakan korban ini. Jadi suka juga kami nak tahu bagaimana dengan harga pasaran bekalan ini. Adakah meningkat dan apakah faktor yang mempengaruhi harga haiwan korban pada tahun ini? Betul. Daripada mana saya yang bertanya dengan pembekal, memang ada sikit kenaikan lah. Cuma harga tu tidaklah jauh berbeza. Harga lembu di antara 6,500 ke 12,000 mengikut bergantung pada berat. Di antara 320 kilo ke 900 kilo.
daripada segi kenaikan dia feedback daripada pembekal kebanyakan dia pada kos makanan lah. Kos makanan dan daripada segi pengangkutan lah. Ada sikit kenaikan lah. Ya. Itu feedback yang kita dapat daripada pembekal yang membawa masuk hewan ternakan. Oh, baik, artinya ada kenaikan sedikit daripada tahun lepas. Ya. Tapi tidak banyak lah. Tidak banyak. Tidak nampak kesan yang banyak lah. Hanya mungkin dari pemakanan dan sebagainya Daripada lah. segi pemakanan, pengangkutan. Mungkin pengangkutan daripada segi spare part kereta mungkin ada kenaikan kan. Betul. Tetapi permintaan tetap juga merangsang. Permintaan tetap kan? tinggi, ya. Ya, di mana ianya juga membawa kesedaran lah kan kepada orang ramai untuk menyembelih ternakan korban di rumah sembelih ini diluluskan ataupun berlesen bagi memastikan daging korban yang bersih dan juga selamat dimakan. Jadi tidak perlu ragu-ragu Ya, betul. kan. Sebab kalau persembelihan ni dilakukan di rumah sembelih, kita memang ada pegawai khas yang untuk mencek kualiti daging, kualiti organ-organ sebelum dilepaskan untuk diagihkan. Memang kita buat kita memang ada pegawai meat inspection lah, pemeriksa daging di rumah sembelih. Banyak kerjasama lah kan. Ya, betul. Jabatan Perkhidmatan Veterina, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Betul. surau serta ketua-ketua kampung. Baik, Tuan, sebelum kita ke soalan terakhir, kan sedikitlah ingin saya kata promosikanlah juga kepada anda yang mendengarkan kami ini menerusi 103.7 ataupun 89.4 MHz di Facebook, di TikTok. Jangan lupa untuk download aplikasi RTM Click. Betul. Anda boleh mendengarkan kami di mana jua anda berada. Baik, sebagai soalan terakhir lah Tuan mengenai dengan topik kita pagi ini, iaitu nasihat lah mungkin. Encik Muhammad Najib sendiri boleh beri nasihat kepada yang terlibat dengan ibadah korban yang akan menjelang tiba ini. Okey, nasihat yang kita dapat beri yang utama sekali yang kita utamakan daripada Jabatan Veterina, kenalah jaga kebajikan haiwan yang akan disembelih, berilah makan secukupnya. Tambatlah haiwan tu di bawah tempat yang rimbun. Oh, yang teduh lah. Yang teduh. Maksudnya janganlah kita seksa dijemur di tempat panas, kasihan. Bagilah air yang cukup, makanan yang cukup. Dan tali itu bagilah panjang sikit supaya lembu tu boleh duduk. Oh, dia kena duduk pun susah kesian. Kalau tali itu terlampau pendek kan. dia nak duduk pun, nak berdiri pun susah. Maksudnya kebajikan haiwan tu kita kena jagalah. Betul. Ya. Ada lagi tambahan sebelum kita melabuhkan tirai untuk bicara eksklusif ini? Ya. Okey, bayaran permit untuk sembelihan luar kita akan terima paling last hari Selasa. Selasa ni. Selasa untuk sembelihan luar lah. Kita akan ini Pada 26 pada 26 Mei Ya, 2006 Selasa. Dan okeylah, semua binatang sembelihan yang dibuat di luar rumah sembelih kena mohon permit lah. Sebab kita ada akta binatang 1953, kaedah-kaedah binatang kawalan penyembelihan 2009. Jika didapati penyembelihan dilakukan tanpa permit, maksimum hingga 10,000 denda. Artinya buat penyembelihan dari luar daripada ni Di luar rumah sembelih kena apply permit sembelih luar. Okey. Menjadi satu kesalahan lah jika tidak mempunyai permit. Ya, suka juga diingatkan pembuangan sisa-sisa sembelihan korban hendaklah dilupuskan ya. Ya, kan? sebab mengikut peraturan. kalau kita ikut korban ni, semua sisa kita kena kubur. Kita tak boleh buang bagi makan binatang lain lah. Memang khas, memang kulit apa semua kita kena timbuslah, dikubur lah. Jangan buang di sungai, di Memang- laut kan. Memang kalau korban ni memang sisa kena kubur. Kena kubur. Itu wajib. Memang itu wajib. Kan. Mungkin ada yang kurang cakna lah mungkin Ya, kan. betul. Ada yang baru tahulah kan. Baik. Jadi itulah antara orang kata antipati mengenai dengan topik kita pagi hari ini, iaitu mengenai dengan topiknya mengenai dengan pengurusan bekalan haiwan korban. Ya, ianya memberi kesedaran lah kepada orang awam tentang kepentingan mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan dalam setiap aktiviti penyembelihan ternakan korban. Tidak kiralah di mana jua dilakukan. Ya, Encik Muhammad Najib? Ya, betul-betul. Ya, ada apa nak tambah lagi?
itulah saya ingatkan balik. Last untuk permit sembelihan luar Selasa ni 26 bulan. Jadi yang mana yang memohon, kita masih mengalung-alungkan untuk memohon lah. Ya, demikian tadi bicara eksklusif kita dengan tajuk pengurusan bekalan haiwan korban bersama-sama Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahim, pengurus Rumah Sembelih Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan. Baik, terima kasih kepada anda yang berada di TikTok Live, yang meneruskan tetes. Terima kasih. Mungkin ada cabaran tapi kurang daripada 3K lah. 50K tadi kita minta. Kalau 50K Encik Muhammad Najib ni untuk menyanyi. Nah, tapi boleh juga kalau kita akan sedekah sempena Hari Raya Kurban ni. Baiklah, terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga daripada kami di Labuan FM. Sampai kita jumpa lagi. Salam sukses untuk semua pegawai dan juga kaki tangan di Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan. Kita jumpa lagi ya Encik Muhammad Najib. Ya, terima kasih atas jemputan DJ Baby dan DJ Carol lah. Terima kasih. Terima kasih. Sampaikan salam kami kepada warga Jabatan Veterina. InsyaAllah. 9.45 minit pagi nanti, Cakna bahas. Terus setia bertemankan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz.